Kami dah apa keluar? Check out. Okay, check out. Lupalah. Phone I tu I letak bawa tadi. Okay, kita orang dah check out our Airbnb. So, tengah tunggu semua keluar. Slay, mommy is slaying. Come here. Sebab pagi pun awak lah. Saya tudung kan. Saya boleh balik buat. Guys, jom. Apa ni? Wah. Piping. Oh, lagu Piping ke? Aku ingat tu apa yang jom. Dia lirik dia ni. Tak masuk in. One, two, three, four. Sahabat untuk selamanya. Untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Kalau kau gerak-gerak nanti dia pun gerak. Apa dah? So aku kau betul. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Sepanjang hayat. Tak dengar lah. DJ ni tak cukup kuat lah. Siapa yang DJ ni? DJ ni tak cukup kuat lah. DJ baru please. Tukar DJ please. Oh my god. Auntie. Oh my god. Eh Didi. Amin Aziz kata ber. Kita pergi makan mana ni Anis tu? Anis shopping. Tak boleh. Tak boleh. Tadi kata faham. Okey. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Lagi Pak Guru lagi. Kita saling mengisi segala kekurangannya kita. Sahabat. Kau dan aku sahabat yang terlalu tinggi untuk kita lagi bersama. Aku nak pergi Amat Sentral jalan kaki daripada kita pergi. Aku suka sebab kami yang kaya. So hari ni kita tersali lama. Kita makan ayam gepuk. Tok gepuk. Sabar. Weh, tidak buka ni. Aku nak pegang kamera. Tak ada siapa rushing. So, bagi $5. Oh my god. Siapa rambut? Cantik ya. Kalau putih. Nah, kita pas benda ni pula. Blur kan? Blur je. Kira putih. Hai. Saudara. Hai. Jauh. Annyeonghaseyo yerbun. Annyeonghaseyo. Oh my god, ada lagi dapat. Anak juga. Cuma tutup Anis terus. Tak apa masuk. Aduh, pening kadang-kadang. Nampak dia cakap clear? Aduh, pening. Abang, jangan dulu kejap. Sabar je abang. Tak baik ni. Weh, parah. Padahal yang belakang, yang mana kedainya? Kau ada lighting betul-betul good. Weh, kat belakang pun nampak macam pakai cerah sangat. Sebab dia pakai putih. Itu lah.
apa lighting Bye bye. Dia Bye nama Hello Yorobun. Cubalah teka di manakah kita ingin memakan. Dia dua tingkat ke setingkat je? Tingkat je. Weh, muat kau Ana. Cepat Ana lari pijuk. Weh takut lah weh takut. Anak. Dia nanti dia boleh jual apa? wah hebat gitu. Kita tengah berjalan. Aduh, macam budak-budak sekolah macam. Aku pergi sekolah. Apa katai? Aku pun pergi sekolah. Gigi rusak. Itu lah tu. Kau jalan kita ke? Jalan putih. Di jalan. Benar sekali. Oh lagi benar. Ane tak nak masuk Ane. Nak lah. Hello guys, welcome back to our channel. Kita orang dah habis makan dan kenyang. Alhamdulillah. Kalau aku orang sini kau tak nampak kan? Weh, dia pegang aku cuma sebab aku lagi besar pada dia. Bodoh. Hello guys. Kami pergi ke second destination to be chill. Sit and Kita lepak warung you. Yes. Ya, nak tengok. Okay, boleh. Tak, kot ni senang. Ham tak bagi tahu pun. Tak bagi tahu pun pusing. Jangan. Okey. Orang tarik spender tu. Astaghfirullahalazim dalam. Nak kentut. Bukan. Pusing sana pula. Oh, macam ni lah. Kenapa tak terdepankan? Tekan 3 kali. Depan kan? 1, 2, 3 kan? So ham tekan 3 kali. Dia nak tangan tuan dia. Kalau ngadu. Di depan. Semua dah kekenyangan dan kekenyangan dah mengantuk. Semua dah mengantuk. Cakap masa ni je. Malah tidur awal hari ni. Emilia. Mana dah aku gigit kuku? Asam tu. Tak pun. Aku boleh pusing belakang kan? Okay. Muka dia menantuk tu lah. Sampai menu pun ambil video. Hello. So kita dekat kafe Hanti. Saya tak tahu dia nak beli apa. Okey.
Magic. 5 photos. Work it. Hey guys. Agak lah. Bunguk rapat gila nak mampus. Lambat gila. Dia kena masuk keluar. Aku nak cakap tadi. Aku nak cakap apa? Aku tak tahu. Okay guys, sudah tiba masanya untuk melepaskan dua orang ini. Comel-comel. Habis Bye. Berlagi. banyaklah kata-kata ucapan. Tak ada kata-kata ucapan. Bye. Jangan rindu-rindu. Ni lagi tak ada ucapan lah. Tengok aku cakap lah. Memang dah penat dah. Main dia nak tidur je. Pasal ada masalah sekarang ni. Tapi Alhamdulillah dah boleh. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Macam tiba kan. Kapan tu siapa ni? Untuk diri sendiri. Dengan Rashid sebab nak ligan bas pukul 3. So, sekejap lagi kita buat video lain, okay? Bye! See you when I see you. See you next time. Tapi mamai lah. Bukan hang yang balik. Dia nak balik KL. Bye. Jumpa lagi. Apa yang nangis? Kamu nangis. So, nak menghantar anak-anak pulang. Hampir menangis. Insya-Allah. Budak-budak tu kat depan. Laju tu. Bye. Bye. Situ. Apa yang salah? Jauh sikit. Weh, tak payah balik. Aku tahu. Siapa yang salah nak tahu? Bawa lagi. Terima kasih.
Tak sedih dah malu. Bye, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Oh, boleh. Bye. Dan Jangan peluk dia. Jangan peluk dia. Ada jangan peluk. Kami cikgu jangan peluk dia. Tolong cikgu. Tapi peluk dia. Jangan peluk dia. Siapa pun jangan peluk dia. Siapa jangan peluk dia? Dia masuk. Tak nak. Cikgu suruh salam. Elok-elok lah. Bermaaf. Peluk. Tak ada daripada nak jemput pun. saya tunjuk di mana saya mengaji pada usia 5 tahun yang lepas. 5 tahun yang lepas. So, dia kena masuk dekat sini untuk ke matrikulasi Kedah. Kami berjalan daripada matrik ke apa nama? Simat. Paduan kami. Masih young lah tentu. Sekarang ni tak young lah. tentu. Sekarang not young anymore. Bye. Tak tahu nampak ke tak? Jumpa next time. Bye kakak tua. Jumpa lagi. Kita together tau. Wajihah. Air mata aku dah keluar so air mata aku dah tak boleh keluar dah. Bye. Ni senuk je. Oh, mantap. Woi, salam. Macam kita sesor je. Oh. Video ya ni. 1, 2. Ada bukti lah, bukti tau ni. Atau bagi tahu dah ready tau. Seorang lah, Ji kau lah kira. Satu, dua, tiga. Aku dengar.